Good morning guys. Hari ini kita nak bergerak ke Langkawi. Cepat-cepat, dah lambat. Masuk. Good morning guys. So, hari ini kita nak bergerak ke Langkawi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yes. Annyeonghaseyo. Cepat-cepat, dah lambat. Masuk. Mana Echa? Kak Bam. Mana Kak Bam? Oh, Kak Bam dah ni. Kak Bam keluar, Kak Bam. Jangan, sorry, lapar pun. Oh, lupa. Mana Kak Bam ni? Kak Bam tidur kan? Mana kau pergi tadi? Hilang. Ha? Aku sekarang jadi invisible girl. Kau kalau hilang macam mana pun tak jumpa kau tau. Tapi kau tak jumpa aku tadi? Tadi je. Sengaja, aku nak ambil perfume tu nak bau. Ui. Ni semua pandang weh. Nampak tak semua dengar? Hello everyone. Once broken, considered Consider sold. soul. Kau beli sekarang? Pergi ni malam buat kopi ni. Bayar berapa? Oh, nak Kopi nangis. ni sebiji 1,000. Bayar. Bos, okey bos eh? Okay. Bos? Cepat meeting je lagi. Cepat naik. Okey. Aku tak suka lah lambat macam ni. Alright guys, so sekarang kita orang on the way nak ke hotel. Ya. So cantik weh yang kami cantik. Sawah. Oh my god. Orang bandar tak pernah tengok sawah. Our first time here in Langkawi. Kak Bam? No, I want this. No, tak. No, I don't want. Tak boleh banyak. This is too little. Nanti pening. Cannot. Nanti pening tak boleh banyak. Ini teh, bukannya ara. Bismillah. Dia orang ada bagi macam complimentary lah untuk sementara kita menunggu tu. So macam so sweet. Jom kita minum-minum dulu. Kita macam makan have gitu kan. 700k kan. Dah lah Korang nak makan daripada tadi. Dia sibuk ambil gambar guys. Itu Bila kita nak makan ni? Selalunya Amri tau ambil gambar. Ni dia je yang ambil Korang gambar. kan, korang kalau tengok IG story dengan gambar siapa paling banyak, korang dah tahu tau siapa yang paling yes. Yang Hello. Aku kan macam Nelopa. Tadi Kau tengok kat mana? Masalah lah Amri yang ni. Kau kenapa tengok sangat? Guys, tadi dia dah pecahkan dekat kedai perfume. Sekarang tidur dia kat sini. Guys, bilik siapa ni? ni bilik aku kot. Aku. Kau ambil yang lagi satu lah yang hadap ni. Kau tinggal sini. Oh my god. Toilet guys.
Look at that. Look at you now. Look at me. Look at you now. Look at me. Set the bathtub. Guys. Pohon beringin. Tolong. Oi, kau itu nak tengok bilik. Yes. Thank you. Wow. Lepas tu. Straight away from our room. This is Wah, bilik terus. Thank you Mak kerana melahirkan adik di dunia ini. Oh my god guys, Buffy dah start balik lah. Ica senyum guys tengok makanan. Dia pergi buat food tour dulu. Kita kat tengok dulu apa kita nak makan, nak setting. Kau usah buat kat sini, kau usah apa tu. Look at the breakfast. We gonna eat sushi. Come on, go. Oh my god. Alright guys, so sekarang ni kita nak pergi ke ronda di Langkawi. Yes, Langkawi. Yes, kita nak pergi Kita main nak cable car, naik nak naik cable cable car. car dekat Langkawi. Orang kata Langkawi punya cable car ni paling best. Garut. Cable car ni paling best. Garut. Weh, licin. Wih, Garut. Ada 4 tiket percuma. Oh my god guys. Katanya harga yang dibayar RM38 untuk dewasa dan RM28 untuk kanak-kanak. Tapi Ada hari berapa? ni langkah kanan. Alhamdulillah, ya Allah. Sujud syukur. Patut nak bertujuh tadi. So kita dapat free. Oh my god, Guys, korang dengar tak? Dia cakap sepatutnya tiket ni ada orang untuk masuk. Tapi sebabkan dia sebab apa dia tak dapat? bukan dia beli Lebih. lebih. Lepas tu niat dia mungkin dapat kenduri ke apa ke. Dia beli lebih guys. So kita dapatlah free je. Oh my Dapat God. free tiket guys. Alhamdulillah rezeki. Langkah kanan guys. Thank you. So sekarang kita dekat dalam cable car. Ambil takut gayat. Ambil tinggi. Guys, dah sampai atas belum? Guys. Sejak bila kau takut tinggi? Aku dah takut tinggi lah. Kau tak ingat ke masa Maggie tu kau kalah? Kita dah tingkat berapa dah ni weh? Apa tingkat? Kita baru macam diri dekat atas Aku dah boleh buka mata belum? Times Square je. Takut dulu. Guys, panas guys. Ni panas sebab nervous ke apa ni berpeluh-peluh ni? Tak, aku pun dah peluh dah. Kan? Ke boleh buka ni sebenarnya? Wait. Guys, memang package dengan sauna ke? Sana. Aku bijak, Sana. Oh, sejak. Barulah sedap. Rasa tak adalah peluh. Boleh senyum. Ya Allah, nampak tak makan orang? Bijak, kau ni buat perangai lah. Aku lapar. Sikit sos boleh. Weh, kita tak ada masa ni. Saya minta sos. Saya minta sos. Weh, cepat. This colour is nice. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lajunya. Weh, nak turun. Tengok pusing belakang. Mana gelap? Mana ada apa-apa? Tak rasa apa-apa pun. Macam dinding.
Icah. Setuju. Yang penting Echa jadi lagi bijak. Tadi Echa lapar, Echa minta makanan orang. Lepas tu tadi makanan lebih, Echa tak habis. Tapi Echa macam saya nak buang. So Echa masuk dalam mulut, Echa simpan kiri kanan. Weh, kau ingat kau hamster ke bodoh? Weh, ada ke? Ya, aku nampak. Tadi dia masuk-masuk ada macam ni ah. Ni ah. Dia ada poket makanan. Ih, bodoh lah. Patutlah dia kata aku tak sempat habiskan makanan. Okey, tak apa. Kau tak habis ke tadi? Tak. Banyak, aku simpan kiri kanan. Agak-agak lapar aku ya. Kejap, okey pack. Baiklah, nanti dah tutup. Kita dah lambat ni. Sabarlah, aku tak terfikir pun tinggi-tinggi macam ni aku kena naik tangga. Macam Aku biasalah. ingat korang kat Jepun je. Ada. Weh, dekat Malaysia tolonglah. Batu camp cukup lah. Bukan kat sini. Aku penat lah. Dekat tempat ada tangga. Penat. Cepat, come on. Dah nak tutup. Alright guys, sekarang kita berada di atas puncak gunung Langkawi. Guys, Yes. korang tengok dia punya apa kabut-kabut tu. Yes. Ibarat kita sekarang dekat atas awan. Yes, kita Yes, berada di betul. atas awak-awangan. Patutlah gelap pakai Ini cermin. ada Suka. katakan atas awak-awangan. Aku suka view dia tu. Aku suka tempat tinggi. Aku rasa macam railway station weh. Aku nak satu je. Aku nak jerit. Tolonglah. Okey, cuba. Okay, go. Thank you for 700k subscribers. Dah. Beautiful love. Itu bahasa Inggeris. Beautiful day, No Okay guys, so sebenarnya kat sini lah yang macam ala-ala macam Korea, macam dekat Penang, ada letak mangga-mangga tau ni. Ada nama setiap nama kan. Oh, macam nama hujan dekat sini. Guys, donat ini sebab sekarang ni dah rasi-rasi pukul 6.30 kita baru lepas habis makan. Lepas tu baru teringat kita pergi fridge tu pun. Ya, tak apalah. It's okay. Alright guys, so dekat sini salah satu attraction yang korang boleh dapat ialah korang boleh lepak dekat tepi apa ni? Dekat tepi pantai sana. Yang paling penting korang boleh shisha, boleh lepak dekat beach sampai tengok abang-abang api yang handsome. Yeah. Mana-mana. And korang boleh surprisekan couple korang ke kan? Dengan nampak tak? Woo! Ada terus guys. Yes. Press the candle. Hari ni diorang surprisekan kita, diorang setkan meja untuk Yes. kita, so sweet. Oh my god. Yang paling penting, happy 700k subscribers. Alright, so kalau korang nak juga package macam kita orang tadi, korang boleh contact nombor dekat bawah ni, anak hantu bar. Yes, guys. Nanti korang boleh set up untuk korang buat anniversary ke apa. Nanti kalau nak, korang search bawah ni. Terbaik guys. Korang boleh contact diorang terus. Yeah. Best, jom! Selamat pagi guys. Good morning guys. Yes. Alright, so hari ni kita punya aktiviti hari ni kita nak pergi ke Island Hopping. Kita nak pergi Hopping mana? Island. Sekarang ni untuk kali kita orang ambil package daripada Ilham Langkawi Holiday. Yes. Ilham Langkawi Holidays dekat JT Teluk Baru guys. Ya. Okay, so untuk detail semua macam mana kalau korang datang Langkawi, korang nak juga pergi ke Nak juga Andi Ilham ni, datang Ilham memang best. Harga yang affordable, selesa, dapat luas, tempat tunggu pun tak tersesak macam ni. korang boleh contact nombor di bawah. Yes. Baik Thank you guys. Jom. Alright guys, so kalau korang nak tahu, ini adalah Pulau Dayang Bunting. Our first stop. Dayang Bunting ada bentuk muka, lepas tu muka, bentuk dada. Yang tengah tu apa? Mungkin Tangan, mungkin tangan. mungkin tangan dia. Okay, and yang bawah tu dia punya perut. Soalan dia, siapa yang guntingkan dia bang? Abang. Abang pun tak ada jawapan. Abang tak ada jawapan. Okay guys, so yang bestnya aktiviti kat sini, yang menariknya, kita orang boleh buat kayaking, kita orang boleh buat paddle boat, and itulah kayak paddle boat.
ada satu lupa. Life jacket lah. Itu pun nak masuk ke? Life jacket. Life jacket bukan aktiviti. Itu kau pakai. Tak, aku cuma nampak. Okey. Tapi yang paling best sekarang tengah promotion. Tengah promotion. So total semua tu RM30 sahaja. RM10 sahaja. Sepatutnya RM30. Sepatutnya RM30. Tapi hari ni promo RM10. So jom kita kena mendaki sikit kat Bam. Tengok atas tu. 6 minit nak pergi tempat tu. Okey Apa ni? Aku yang kena bawa ni. Yes. Yang depan kena bawa sebab yang belakang tengah busy record. Okey, go Amri, Amri. dia boleh kita April baby. Sabar kasi aku alihkan betul. Okey. Hi guys. Oh my god, so seronok. Yeah, so best guys. You guys should come here. Main kayak ni, super best. Tak susah. Yes. Only RM10 guys. Yeah. RM10. Di sebalik tabir. Ya. Aku penat. Di sebalik tabir. Di sebalik tabir tukang rakam bersungguh bermusing. Alright guys. So sekarang ni Ya. kita nak pertandingan kontes. Siapa yang sampai depan dulu dia menang 3 2 1 go. Come on Amri. Come on Amri. We can do this. Come on. Come on Amri. Yes. Woo. Yes Amri. Yes Amri. Kak Bam tinggal, Kak Bam tinggal. Come on Kak Bam. Dah hujan gila. Kau tu dah hujan. Sorry. Jangan, relax. Tengok hujan lagi, relax. Kayu lagi tak? Come on Syah. Lagi cepat. Kita kayak pakai sofa bang, sakit pinggang bang. Okay. Come on, cepat. Cepat hujan. Barang, kau duduk ni. Biar. Dah. Kejap pun nak rakam. Tengah panas ni lagi tu. Tiba-tiba time kita orang tengah kayak hujan. So kita orang kena meredah guys. Meredah hujan untuk balik ke kita orang punya boat semula.
sekarang ni kita ada dekat Eagle apa bang? Eagle feeding. Eagle feeding? Yes. Sekarang kita dekat Eagle feeding. So kita nak tengok elang dan abang ni akan kasih makan tau. Kita akan tengok elang tu secara dekat. Secara dekat. Wow. Come baby. Macam beratur ambil makanan betul juga. Daripada aku bagi monyet. Baik kita makan dulu. Nasib baik aku bijak. Aku sorokkan belakang beg. Jangan sampai Echan sorok dalam mulut lagi. Tak Oh tu yang ada payung. Ready guys? Ready guys. Tunjuk sikit muka abang ni, abang komando. Oh, baik bang Oh, nanti abang ni akan tarik kita ke sana, lepas tu dia lari. Yes, dia akan berenang tarik kita guys. Macam mana betul macam ni ke? Apa ni? Jangan. Apa? Aku cakap ni. Leher mana? Aku nak cakap. Aku pada Kuku ke? Ke penyu? Bye. Bye. Cidot. Tudung terbang bang. Ikat ni lah. Ikat lah mana? Mana ikat dia? Ikat ni, ikat dua. Okey. Masum dah ikat ketat-ketat guys tudung dia. Tadi dah tertanggal. Wow. Ini cover dia semua sakit pinggang tu. Jadak. Bang, abang sengaja bang. Kau nak di depan kan bang? Bang. Masuk ni diam je. Diam je masuk. Bulu ketiak. Okay guys, sekarang challenge dia kita orang kena nyanyi dekat atas boat ni. Bot. Maaf, andai kau terluka, aku sengaja. Tanpa sedar sakitimu, sesalku maaf kerana aku pun terluka. Alright Hey guys, so kita orang sekarang nak pergi mangrove sepatutnya, tapi disebabkan
cuaca tidak mengizinkan. Oh Tuhan. Tapi it's okay. Kalau korang nak pergi mangrove, kita orang bagi juga detail. Detail dia seperti yang Di korang bawah tengok ini. sekarang ni dalam video ni. Inilah tempat-tempat yang dia akan pergi. And ni juga nombor telefon dia kalau korang nak. Anyway, kakak yang handle mangrove ni, dia yang suggest untuk kita join yang island hopping ni. Yes. Island By the hopping way, sebelum thank ni. you so much Nurul. Thank you so much. Alright guys. So now we at mana? Sekarang dekat Resort World Hotel. Resort World Langkawi. So kita Untuk kita nak pergi naik tengok sunset je lagi. Nak tengok sunset, nak dinner Moga-moga on the adalah cruise. sunset. Betul. So, Saya dah balik ke hotel dah. Okay guys, so sekarang Amri dah jadi champion untuk fikir dengan Zarul dekat dalam Bigo. Guys, tadi kita orang Thank main you ni. so much anyway pada Nampak siapa. tak? Nampak tak? So tadi Amri dengan Zarul fikir tau. So dekat Bigo Live. Lepas tu Zarul kalah. Tapi walaupun dekat sini mata dia sama, tapi Zarul kalah sebab ada muka sedih kat dia. So sekarang ni hukuman dia adalah disebabkan ramai dah bersetuju. Hukuman dia adalah Amri kena campak Zarul dalam kolam ni sampai basah kuyup sebab dia kalah. Okay? Sekarang Zarul dah kalah. Yes, Look sebab at tadi you now. sebenarnya Zarul yang buat deal tu. Yes. Sebab Zarul nak jahanamkan rambut dia ni. Sebab rambut dia tak boleh kena klorin. Itu namanya makan tuan. Tapi kenapa setiap kali aku deal, setiap kali aku buat rules, mesti aku yang kena? Itu orang cakap, kalau niat buruk, niat jahat, memang balasan cerita dia. Kau ni tak payah kau. Tak nak malu lah orang tengok. Boleh guys, boleh. Angkat sikit sebelah. Angkat sana. Weh, dah lah malam weh. Sejuk gila. Sejuk tak sejuk cepat. Sekarang malam kau tahu tak? Malam. Alah bucik-bucik. Alah nak baby. 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 Kau kena buktikan kau boleh. Kaki kau kena angkat dah. Angkat dulu. Angkat dulu. Angkat kaki. Sekejap. Dah kaki kau tak tangan aku. Tak tangan aku. Okey. Zarul. Kau. Aku dah terbiasa. Kau payah pegang. Tangan kau angkat je yang gitu. Kau tak payah pegang aku. Tak payah. Mari cepat. Weh, ni kalau kau angkat macam ni aku terbalik kau tahu. Kena malu dulu weh. Baik mati. Tak, kau gini, kau gini. Tak ada. Aku angkat situ bukan aku diam begitu. Habis tu kau macam mana? Aku pusing gini, lepas tu aku tolak. Pomish Pumish. Pumish. Tak, aku nak. Kau ingat kau boleh lari? Bodoh lah. Sejuk ke? Awak baca dengan punya ya. Tengok. Okay guys, come on guys. Come on. Mata tak mata. Jap Zarul. Jangan jatuh nanti. Kaki kau.
Aku tak kena mengena. Aku tekan ikut tau. This is Sparta! Come on, masuk. You can do this, masuk. 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 Come on. Aku mandi kat rumah usah tudung lah. Baik-baik motor dia pakai. Tak ada tudung. Tudung mereka. Masuk meledor guys. Aku tak ada kena mengena. Alright guys, so this our last day and we are going to the airport. Betul, nak balik dah. Habis dah percutian kita. Saya tak puas rasa kan. Di San Regis. So bye Haji. Bye Bye guys. Thank you everyone. Thank you so much. Yeah, See you guys good next movie. time. Great. Okay, bye. Bye guys. I have my own car. Bye. Cuba. Salah. Goodbye Langkawi. Goodbye Langkawi. Goodbye. See you guys next time. Alright guys, dah sampai JB. Dah sampai KL. guys. Maka berakhirlah percutian kita selama 4 hari 3 Ya. malam. Oh my god. Yes, percutian mewah 700,000. Sebenarnya tak lah guys. Sebenarnya tak adalah kita orang nak cakap percutian ni berharga 700,000, tak adalah. Tapi 700,000 tu ialah Sempurna sempurna 700,000 subscribers. subscribers. Yes. So, jangan salah faham. No. Tak, Bukan kita orang cuma nak macam Episode issue je. subscribe je. Kita orang dah berempat sebulan untuk 700k. So ini adalah untuk kita orang sebagai untuk kita orang punya reward macam tu. Yes. Our self reward. So, kalau kita dah 1 million nanti kita nak pergi mana? Kita Saya pergi pergi New Hawaii. Zealand, Jakarta, Wow. Korea, London, Berangan pergi dengan Paris, pergi. Korea. So, harap korang have fun dengan video ni. And Yeah. jangan lupa follow Instagram kita orang semua. Betul? And jangan lupa untuk subscribe our channel, like and share banyak-banyak. Lepas tu yang penting tekan ni alarm button supaya sentiasa alert dengan our notification. Betul. Kepada viewers yang baru saja menonton Cikidak Channel, korang jangan lupa tekan bulat merah kat tepinya dalam masa 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye. Bye guys. Jom.